Kamal, macam mana budak-budak Aceh ni, dia memang monopoli perniagaan runcit. Orang Aceh, mengikut apa yang Kamal cerita ni, dia memang ada bakat dalam perniagaan runcit. Dalam bisnes peruncitan ni, teori-teori penyusunan barang, dia boleh apply benda tu dekat dalam kedai Aceh tu. Dia bukannya ada degree peruncitan, diploma peruncitan, tak ada. Tapi daripada turun-temurun ni, memang dia ada bakat tu. Dia kata, okey bang, barang yang macam ni, susunan dia mesti dekat rak ni. Sebab barang ni margin dia besar, kita kena letak barang ni dekat sini. Lepas tu dia punya level tu mesti level eye level, kata dia. Kemudian ada barang yang boleh letak dekat bawah, ada barang yang tak boleh letak dekat bawah. Macam Pampers ni dia cakap, kita tak payah beli dan jual, tak. Macam Pampers ni, margin dia kecil. Tapi kalau kita ada Pampers, memang customer masuk ramai. Jadi dia kata, Pampers ni kita sewakan rak ni sahaja kepada supplier Pampers. Kita tak ada untung tak apa, cuma kita sewakan rak ni. So kita dapat pendapatan daripada sewaan rak ni, kata dia. Walaupun kita punya sewaan tu murah, tapi bila kedai runcit kita ada Pampers, geng-geng mak-mak ni akan masuk. Okey, aku pun dengar lah, bila dia dah explain aku dengar lah, ambil lah ilmu dia, pengalaman dia kan. Yang paling penting, beras, gula, tepung, susu, minyak. 5 benda ni jangan sampai tak ada bang. Barang yang 5 yang aku sebutkan ni, margin dia sen-sen aja. Kan? Sen-sen aja. So kalau barang-barang ni ada bang, memang akan ramai orang masuk. Jangan sampai putus barang ni. Sebab itulah kalau kau masuk kedai Aceh, 5 barang ni rasa-rasanya memang sangat susah nak dengar dia orang putus barang ni. Kan? So 5 barang asas ni betul-betul dia orang jaga. Satu kampit beras yang berharga RM30, dia cakap, ataupun RM40, margin dia RM1 je. Kan? Kalau beras tu rosak ke, bocor ke apa semua, dia kena tanggung. Supplier tak tanggung. Minyak berapa sen aja. Susu berapa sen aja. So margin dia pada 5 barang asas ni memang sangat rendah. Bila 5 barang asas ni ada dekat dalam kedai runcit kita, automatik orang masuk, dia bukan setakat beli 5 barang ni. Dia akan menjangkit beli yang lain-lain.